ke surat terakhir dalam saingan Piala MFL 2024-2025. Kini mempunyai satu lagi baran yang sememangnya besar dalam kejaran untuk kejuaraan. Johor Darul Takzim 2 di kedudukan pertama. Kemenangan akan meletakkan mereka di landasan kejuaraan di samping kejuaraan senior yang sudah mereka kecapi kedua musim lalu. Kini peluang untuk mendakap segalanya pada malam ini. Darul Syam terlepas untuk Syafizan, antara buat Gabriel Nistelrooy. Ini penyerang yang sememangnya cukup sensasi di depan pintu gol. Gabriel Nistelrooy, anak Tamin. Sememangnya berkelas yang berbeza dan berbisa di Piala MFL musim ini. Kesilapan daripada Arhan Azman, hantaran ke tengah dan satu sentuhan dengan kaki dalam saja dari Gabriel Nistelrooy untuk menumpaskan Haziq Mukris. Kinanya Najmuddin Akmal, maafkan saya, Najmuddin berada di sebelah kanan. Heberty bukan baik buat Romel Morales dan Najmuddin Akmal. Ia boleh menjadi satu pesta dan ia bermula awal di SSI. Najmuddin Akmal, Kamal Akmal sentiasa akan ada suara juga dalam perlawanan-perlawanan besar buat JDT 2. Hantaran lolos Heberty buat Romel Morales. Sentuhan pertama dari Haziq Mukris dan tindakan susulan yang mengenai tiang dan melepasi Amirul Akmal Rashidi untuk 2-0 buat JDT 2. Tetapi ini dia JDT sekali lagi antara mencari Romel Morales. Tiga gol dan setelah 21 menit berkemungkinannya tiga mata dalam genggaman. Romel Morales menyudahkan antaranya sekali lagi dilakukan dari sebelah kiri. Melakukan dadaan saja mungkin antaran cantik. Ia terlalu tinggi buat Zarif dan Romel Morales menyudahkannya dengan dadanya. Dua datang sekali lagi. Lakukan secara sendiri dan Najmuddin Akmal. Dan itulah yang datang dari sang harimau selatan muda yang lapar dan dagakan jaringan di Stadium Sultan Ibrahim. Perhatikan ini, larian solo menarik dilakukan di tengah dan Najmuddin Akmal sentuhan pertama untuk menewaskan satu dan kemudiannya rempatan dan Shane Lowry. Lagi akan datang satu lagi antaran tandukan Syarul Saad dan Najmuddin Akmal ada hat-trick. Kepuasan sudah pasti pada dirinya. Di malam JDT 2 berpesta, Najmuddin Akmal ada hat-trick. Heberty, tiang belakang jatuh buat Lowry dan Romel Morales.
Itu mungkin yang terbaik dari kesemua jaringan pada malam ini oleh Romel Morales. Ketika ini setup dari Shane Lowry itu dilakukan, melihat dari belakang. Itu hayunan yang luar biasa ke penjuru atas di sebelah kiri pintu gol Hasik Mukris yang tidak mampu melakukan apa-apa. Najmuddin Akmal, Nistelrooy, sepakan penalti. Ini nak bagi siapa? Gabriel Nistelrooy atau Romel Morales? Okey, dia diberikan kepada Gabriel Nistelrooy untuk mencari nombor 7. Gabriel Nistelrooy, Seventh Heaven. Gabriel Nistelrooy sememangnya dilahirkan untuk menjaring. Dan anda boleh mulakan pesta di Stadium Sultan Ibrahim bermula sekarang. Semula buatnya antara mencari Gabriel Nistelrooy dan Chia Ruohan. Cari ruangnya Chia Ruohan. Hampir menutup kempen Piala MFL dengan kilang gemilang dari Chia Ruohan. Gunakan kekuatan badannya, sedikit acahan untuk membuka ruang, tapi rembatan kaki kirinya meninggi. Dia hantar terlalu jauh dan keraian boleh bermula. Johor Darul Taksim 2, juara Piala MFL 2024, 2025. Juara pada musim lalu, tetapi kini ia menjadi milik mereka dengan kemenangan pada hari terakhir secara dominan ke atas Pening 2 apabila tamat aksi di Stadium Sultan Ibrahim. Johor Darul Taksim 2, 7, Pening 2, 0. Johor Darul Taksim 2, juara Piala MFL 2024, 2025. 16 kemenangan, 5 keputusan seri, dan Johor Darul Taksim 2 akhirnya penantian yang tertunai untuk menjuarai Piala MFL untuk musim ini, dan lengkaplah trofi kejuaraan di semua tahap untuk Johor Darul Taksim, sang Harimau Selatan yang merajai bola sepak Malaysia di setiap segi.